Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke channel aku. Baik, aku Fit Firdaus dan kepada yang baru sampai dekat channel aku tak subscribe, korang tekan subscribe dan tekan like je dekat bawah ni. Baik, untuk video kali ni guys, aku nak buat vlog Lalamove. Kita nak pergi pick up job dekat dalam apps Lalamove dan kita nak pergi carilah, okay, berapa income yang kita boleh collect hari ni. Alright, manakah aku pun dah lama tak buat Lalamove, aku pun dah lama tak buat konten pasal vlog Lalamove. Alright, so hari ni kita pergi ambil apa job-job yang kita boleh ambil lah yang berbaloi dan adalah sikit profit apa untung kita boleh dapat. So belakang ni pun aku dah standby aku punya kereta, aku dah turunkan seat semua untuk kita letakkan barang-barang lah. So aku akan tunjukkan dekat korang job apa yang aku dah slide hari ni. Sebenarnya aku dah dapat satu job tadi masa aku tengah tunggu job dekat Sungai Buloh ni. Area Bandar Baru Sungai Buloh ni, aku dapat satu job ni. Pergi ke Rawang. Dia buat dua drop off sebenarnya. Satu pergi pick up, dekat dekat mana ni? Area sini jugalah, aku rasa dekat area Damansara Damai kot. Alright, dan pergi hantar dekat Rawang dan patah balik ke tempat asal aku pick up ni. So kalau job macam ni dia tak ambil yang jenis round, kita panggil apa round trip kan. Kalau round trip tu dia murah tau. Dia ambil jenis yang point A pergi point B dan balik ke point A balik. So kalau job macam ni alhamdulillah lah. Berbaloi lah untuk kita pergi hantar berbanding kalau kita ambil round trip tu memang aku reject terus lah. Tapi kalau tak silap aku sekarang aku dah jarang nampak dah job round trip tu ada lagi ke? Korang pernah ambil lagi tak job-job macam tu? Tapi tak apalah, mandakan job ni aku tengok ada sikit, ada juga profit yang kita boleh dapat. So kita pergi settlekan lah job yang pertama hari ni. Barang aku dah pick up tadi dan aku dah waste pergi ke tempat ni dalam 17 km. Ini ikut jalan tol lah. Alright. Dan masa pun 19 minit. Tak jauh sangat lah. Pergi balik aku anggarkan lebih kurang 30 lebih kilometer. Harga 60 lebih. Okey sangat lah. Tapi manakala job ni kena lalu tol, harga tol RM1.64 ni, aku kena call customer dululah. Kita tanya dengan dia, kalau kita lalu tol dia okey tak untuk nak tambah sikit. Kalau tak, kita ikut jalan biasa lah. So kita call tengok, bagi tahu dengan customer ni, dia nak cepat ke ataupun dia okey je kalau kita ikut jalan bawah. Tapi jalan bawah tu dia jauh sikit lah. Apa pun kita confirm dengan customer. Hello? Ya. Lalamove? Ya. Cik ada order kan pergi hantar ke Rawang daripada Damansara Damai? Betul. Kalau saya lalu tol ke ataupun tak nak lalu tol? Lalu tol cepat. Apa nanti saya tambah? RM1 lebih kot saya tengok ni. Murah je. Boleh. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Dia setuju nak tambah. Lah kita jalan tol lah. Lagi murah je, RM1 lebih je tol. Alright, tapi fare ni tinggi jugalah, RM66 ni. Pergi balik 30 lebih je. Sebenarnya kalau job ni by wallet, aku tak ambil tau. Sebab job ni cash aku ambil. Sebenarnya aku ni cash hunter tau. Right, aku cari job-job yang cash. Kalau job-job wallet ni aku lemah sikit lah. Kalau job wallet, contoh kredit aku nak habis, baru aku ambil. Sekarang ni kredit aku banyak lagi dekat dalam aku punya Lalamove ni. Kau nampak? So aku tak peduli sangat lah kalau job wallet yang masuk. Kalau job cash baru kita akan sebat lah. Sebab aku cari cash hunter guys. Banyak ni job hari ni. Tak apalah, kita settlekan job ni dulu. Yes. Sini je. Tapi nak masuk sini 15 minit. So kita dah settle job pertama dan payment aku dah dapat RM70 sekali tol pergi dan balik. Right, so nak hantar balik ke sana, kalau ikutkan jalan tol dalam 21 km jugalah. Pergi ke Damansara balik ni. Dengan charge yang sama. Aku dah charge dengan customer ni untuk pergi balik pakai tol. Right, so barang untuk nak pergi hantar balik pun dekat belakang ni pun dah masuk. So kita gerak lah pergi ke tempat asal pick up tadi.
hantar. Okay, settle job kita yang pertama tadi. Dan aku dah dapat satu lagi job yang kedua. Korang tengok. Wow, ni lagi mantap guys. Pergi ke Port Dickson. Bapak jauh. Dengan harga RM101, aku dah waste dia punya jarak 97 kilometer. Boleh tahan juga lah. Okay, tak apa. Kita akan call dulu customer ni. Kita nak confirm barang apa nak hantar ni. Sebab jauh juga ni kalau kita nak pergi ambil ni. Kita nak pergi hantar ni. So kita kena confirm dulu apa yang dia nak hantar. Hello? Hello? Ya bos. Lalu ya betul-betul. Itu papan 8 kaki muat kah? 8 kaki? 8 8 kaki? Papan? Papan 8 kaki? Panjang sangat saya rasa tu. Papan berapa keping? 2 keping. 2 keping. Papan tu besar ke kecil? Ke pendek? Papan kayu. Papan kayu ah. 8 kaki tak sure lah bos, tapi boleh try lah. Okey bos, try dulu tengok. Nanti saya pergi tengok dulu Okey. Alright. Mana tengok papan mana? Oh ini ya. Ni sepatutnya van dia pun tahu Mana boleh masuk ini. Ingat pendek kalau macam ni papan ni boleh lah. Panjang lah. Tak boleh lah. Ini kena pakai van lah. Boleh tak you tolong cancel lah? Oh dia order. Oh, I kena call. Dia ada set tu information kat sini lah, tapi kereta mana boleh. Yalah, I kena call dia lah. Call dia lah, nanti suruh dia cancel. Panjang lah guys, tak muat lah ni. Gila lah, udah kereta ini. Tak ada rezeki lah. Apalah, cancel lah. Okay, call dia, biar dia cancel. Aku cancel, aku kena pause pula. Hello? Bos? Ya. Itu you punya papan tak boleh masuk kereta lah. I think you kena order van tu. Okey. You boleh tolong cancel job ni tak? Boleh. Boleh cancel lah? Sorry lah. Okay, bye. Aduh. Apalah, daripada menyusahkan aku pula nak kena bawa benda ni. Baik cancel. Tunggulah job lain. Okay, ini job aku yang ketiga hari ni. Selepas job kedua aku yang kena cancel tadi, yang pergi PD tu kan. Okay, sebabkan barang tak muat, kita tak boleh nak proceed lah. So kita ambil job-job area dekat-dekat lah. Okay, so aku ada satu job kena hantar pergi ke Batu Cave. Tapi harga dia pun lebih-lebih kurang lah kilometer dia. Dan pick up dia pun tak jauh, 1 kilometer je. Okay, kita proceed lah job ni. Jom. Gambar tau. Satu Ni je? 391. Okay, sana bayar kan? Okay, Alhamdulillah aku dapat satu lagi job ke arah yang sama juga, tapi bukan tempat yang sama, arah yang sama. Okay, tadi job ni hantar ke Batu Cave, dan satu lagi job aku nak kena hantar pergi ke Setiawangsa. Okay, Batu Cave kita ikut MRR2 tu, okay kan? Lepas tu teruslah pergi Setiawangsa tu. Boleh lah cover lebih kurang RM40 lah job ni. Dua job yang aku bawa ni. Sebab ni job second ni aku nak kena hantar tayar, jadi aku kena ubah lah barang customer ni aku letak dekat depan. Belakang ni kita bagi space untuk tayar lah, sebab kedai tayar ni aku rasa. Dan aku rasa lah aku selalu pick up kedai tayar ni. So aku memang tahulah mesti dia nak hantar tayar tu. Okay, kita bawa satu job. Pergi Batu Cave tu tak silap aku 16 km. Aku dah waste dah tadi. Aku dah tengok dekat dalam maps Lalamove tu 16. Dan aku kena cover dengan job Setiawangsa ni. Barulah macam apa, tak rugi sangat lah kan. Sebab harga Lalamove sekarang ni, waktu time ni memang ramah sikit lah. Harga dia murah, harga dia rendah. So charge semua tak ada. So kita kena cover dengan 2 job lah. Okay, so berapa? 18 lah, besar lah.
Okay. Sana bayar ke? Jalan lah. Right. So macam ni lah buat job kapet. Okay. Sebab satu job tak boleh cover, kita cover dengan satu lagi job yang lain. Barulah orang cakap ada untung sikit. Kalau jalan satu job je macam rugi pula kan. Dah lama bagi bawa 3 job. So kenapa nak jalan satu job? Betul tak? Kan? Kalau job tu memang dah betul-betul priority, harga tinggi, okey lah juga. Okay. Ni harga regular biasa je. Kita double lah job. Alright. So apa, jom kita pergi settle job ni dulu. Kita nanti dia bayar. Okay guys, ini job last aku kot untuk hari ni. Dan aku nak settlekan job ni. Lepas tu kita balik lah. Sebab petang ni pun dah start jam dah. Okay. So job ni pun menghala ke arah balik tempat aku. Jadi aku terus ambil lah. Actually job ni bermula RM14 je. So bila tak ada orang nak ambil, dia naikkan tip sikit RM2. Lagi naik lagi RM2. Sampailah jadi RM18. Okay. So kalau ini lah. So okay, tadi tu last job aku lah untuk hari ni. Dan total aku buat hari ni 4 job lah. Satu job lagi cancel, yang pergi PD tu kan. Okay, tak dapat nak buat sebabkan barang dia besar. So total aku buat 4 job hari ni. Adalah lebih kurang dalam 100 lebih juga lah, 140 lebih kurang lah macam tu. Okay, tu pun tak adalah betul aku buat dah lama pun. Okay, banyakkan pergi lepak kan, pergi tapis job. Tapi memang tak dinafikan lah, harga Lalamove makin murah tu. Dia jadi macam, kalau tak ada secas tu memang murah gila. Kadang-kadang tu harga tu lagi rendah daripada kilometer. So maksudnya kilometer tu lebih tinggi, harga rendah. Jauh perjalanan, lagi banyak kerugian. Okay, so tu je lah video yang aku boleh kongsi kali ni tentang Lalamove job untuk tahun 2026 ni. Okay, lama juga aku tak buat vlog Lalamove ni. Alright, so kepada korang yang belum lagi subscribe guys, jangan lupa tekan subscribe dan tekan like dekat bawah ni. Jumpa lagi untuk next video akan datang. Taufik Firdaus. Assalamualaikum guys. Bye.